Tuan-tuan sekalian, pagi ini kita santuni guru-guru di Pusat Asuhan Tunah Islam Pasti, Seriti dan Semiti. Cikgu-cikgu yang graduate daripada universiti ada keluar. Universiti ada balik pada Al-Azhar berkhidmat dalam Seriti, Sekolah Rendah Islam. Jadi cikgu sekolah rendah. Gaji 500, 800. Semakin hari makin berkembang, insya-Allah ada banyak seriti akan muncul selepas pada ini. Saya doakan seriti, kemudian itu sekolah menengah Islam Semiti akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang terpilih saja akan berkhidmat di situ. Terpilih ini maksud saya terpilih bersedia untuk mewakafkan diri. Macam okey-okey rakyat ni pun time dia menang, dia ada lah elon. Jadi orang panggil main majlis duduk depan lah. Orang panggil YB potret dia kalah tengok. Dia nak duduk dia nak dia main duduk depan, orang minta duit sepatu juga kalau dia kalah pun. Masa tu baru teruji dia ni terpilih ke tersisih. Saya biasa bertanding dah kalah, tapi saya kerangka hidup saya simple saja. Pada masa bila pun saya kasut Jepun ya, seluar ada tu lah. Selama mana kita boleh berada di satu tapak itu, pada ketika menang atau ketika kalah, ketika senang, ketika susah, boleh berada di situ, itu kita akan diuji. Kalau kita tak tahan, masa kita tak ada apa-apa, kita akan lari. Masa nak ada apa-apa, kita main balik. Itu saya cam muka taruh lah, pergi belah lah. Tak boleh. Sama dengan tuan-tuan yang berada di Pasti, di Seriti, di Semiti. Waktu susah, tuan-tuan akan ada di situ. Waktu senang, tuan-tuan ada di situ. Waktu ringan, waktu berat, tuan-tuan ada di situ. Sungguhnya siapa yang berada dalam dunia pendidikan di Pasti, Seriti dan Semiti ini hanya adalah insan-insan pilihan Tuhan.